Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni kita ride pergi ke Genting pagi-pagi. Senang cerita lah, breakfast. First time lah aku buat. First time aku pergi ride sarapan dekat Genting and then masuk kerja. Faham tak? Biasanya kita akan ambil cuti terus, tapi this one tak. Nak pergi sarapan Genting dulu. By the way, sekarang ni aku tengah pakai DJI Mic 3 tau untuk aku punya video. And aku tahu mesti ada improvement punya. Cuma aku belum habis explore dia punya setting untuk DJI Mic 3 ni. So aku try and error lagi. Kalau you guys rasa this one sound dia dah okay, then aku just stay je dengan this setup. Tapi kalau this sound tak okay, aku akan try lain. Maybe nak tambah sikit dia punya noise cancellation ke, ataupun nak tambah sikit bunyi angin lagi ke. Because kalau kita letak full noise cancellation, aku takut video ni dia akan jadi terlalu unnatural. Sebab kita dengar bunyi suara, kita dengar bunyi exhaust, tapi kita tak dengar bunyi motion. Bunyi angin tu tak ada. So dia tak nice lah. Berkabus awal pagi. Okay. Nampak. Uish. Walau weh. Wey. Sup bro. CF motor bhai. Yeah, nice. CF 675 point line. Tak terasa kan? Beli satu. Okay, so kita ride dengan Aizat. Breakfast Aladin lah. Nampak? Tenang je pagi. Okay guys, let's go. Tapi style lah, motor Aizat bawa CF, dia punya exhaust standard. So bila dia potong tu tak ada bunyi pun. Bunyi mesin jahit.
kena hati-hati. Takut tiba-tiba ada, apa nama tu, tiba-tiba ada minyak ke apa ke habis. Alah, baru apa, minggu lepas member aku jatuh. Nampak sedap bunyi motor dia, bisu. Aku rasa kalau aku ada foreign line nanti nak buat macam tu juga ah. Tak nak ada bunyi. Nanti mesti orang ingat, "Weh, kau bawa EV ke?" Weh, cuaca gelap berkabus bye. Nampak tak? Sedap kalau naik pagi macam ni lah. Nampak? Lawa. Barulah boleh enjoy view. Oi, sejuk. Okey. Sampai. Okey, so sekarang dah settle makan. And sekarang pukul 8.59. Kalau minta ni jam sini dia cepat sikit lah, 9.09. Kita nak gerak balik and masuk kerja. Kabus. Ini kabus ni macam hujan je kat bawah.
Okay guys, rasanya sampai sini sahaja video kita. And now memang dah start nak hujan. Aduh, maybe aku tak bernasib baik lah. Tapi tak apa. By the way, siapa yang belum subscribe, minta you guys jangan lupa tekan button like and subscribe. Okay, sampai sini saja. See you guys for the next video. Ciao. Minyak habis. Kosong terus. Kosong terus. Mana nak isi minyak? This is crazy guys. Oh my god. Sorry dah. Sikit lagi. Depan tu je. Tukar. Oh. Berat tu. Yang tu GP shift. Songket dulu. Almost there. Nasib baik lah. Tak ada. Tak apa. And now jam 9.41. Nasib baik jugalah. Pasal aku risau dah sebenarnya. Takut masuk kerja lambat. Tapi ya, semuanya dah tertulis dah. Nasib baik berjalan dengan lancar tu. And cuaca pun dah tak hujan. So okay lah.